Mana lagi? Okey, dah boleh pakai jaket. Pakai. Okey. Ha, kawan-kawan, tengoklah reaksi mereka tu. Nampak seronok je, tak sabar nak masuk ke air kan? Kawan-kawan macam mana? Tak terasa nak cuba ke? Datanglah sini. Tak apa. Sekarang ni kita saksikan dulu laporan khas hari ini ya dalam News at Kids On 2. Lepas ni kita tengok lagi seronokkan mereka. Saksikan dulu News at Kids On 2. Saksikan. Pakai betul-betul. Hai kawan-kawan, terima kasih kerana bersama kami hari ini di News at Kids On 2. Laporan khas kami hari ini adalah mengenai masalah gigi di kalangan kanak-kanak. Kawan-kawan, kanak-kanak seperti kita secara semula jadinya memang suka memakan gula-gula serta makanan lain yang manis. Walaupun rasanya enak serta boleh memberi tenaga, namun ia boleh juga merosakkan gigi. Jom kita tanya kawan-kawan kita jika mereka suka makan makanan manis. Adakah kamu suka makan makanan yang manis? Suka. Suka sikit lah. Saya kadang-kadang je. Kadang-kadang. Adakah ibu bapa kamu selalu menasihati kamu agar menggosok gigi selepas makan? Oh, itu selalu. Setiap kali selepas saya makan. Ya, mereka selalu menasihati saya. Selalu. Selalu juga. Selalu. Kawan-kawan, memakan makanan yang manis dan tidak pula disertai dengan tabiat menggosok gigi adalah penyebab utama kerosakan gigi. Masalah kerosakan gigi ini menjadi lebih serius sekiranya kita tidur tanpa menggosok gigi. Hal sedemikian seharusnya tidak berlaku kerana jika kerosakan gigi terjadi, pihak yang terpaksa menahan sakit adalah diri kita sendiri. Jangan lupa untuk mengikuti bahagian kedua laporan ini bersama kami esok pada masa dan waktu yang sama. Jumpa lagi. Wah, kamu semua dah sedia ke? Bagus. Kawan-kawan, nampaknya pembantu-pembantu Abang Hafiz pun dah bersedia untuk membawa kawan-kawan semua merentas sungai ni. Kawan-kawan pun dah tak sabar tu. Jom, sekarang kita saksikan dululah rancangan seterusnya. Lepas ni kita tengok keseronokan mereka ya. Sekarang saksikan dulu.